Seterusnya adalah kain ihram yang saya nak share, kain ihram yang menggunakan dua-dua material cotton towel, menggunakan dua-dua material cotton towel, iaitu kain ihram topaz dan juga kain ihram sapphire. Ini dekat beg kuning nombor 7 dan beg kuning nombor 8. Okey. Beg kuning nombor 7 dan juga beg kuning nombor 8 adalah kain ihram sapphire dan juga kain ihram topaz. Okey. Dua-dua kain ihram ni dia sama. Keduanya adalah kain ihram yang lebih berat, macam saya pegang ni. Okey, dia menggunakan dua-dua cotton towel. Beratnya adalah 800 gram, bawah 800 gram. Okey, dia beratnya 1600 gram. Okey, kedua-dua material atas dan bawah cotton towel, bersifat hypoallergenic, sesuai untuk orang yang ada bersin, asma, semua tu sesuai. Dia breathable, dia serap peluh, sejuk dan selesa, dan juga dia anti licin. Kenapa dia anti licin? Sebab kita pakai 100% cotton. Kita tak pakai polyester ataupun microfiber. Setengah kain ihram dia menggunakan material polyester dan juga microfiber. Material kedua-dua material ni dia bagi cepat licin, boleh cepat melorot. Tapi kain ihram kita menggunakan 100% cotton, dia bagi keselesaan yang maksimum kepada kita sepanjang kita tawaf, sepanjang kita buat umrah.